Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya dan juga rakan-rakan saya akan menerangkan tentang hasil ciptaan inovasi kami yang dinamakan Kit Smart Target. Kerana apa? Ianya boleh dibawa ke mana-mana dan juga mudah untuk dicabat dan juga dipasang semula. Jadi kita bergerak kepada 3 objektif yang telah kumpulan kami gariskan, iaitu yang pertama, untuk meningkatkan kemahiran asas balingan. Yang kedua, untuk melatih ketepatan mata dan juga tangan. Dan yang ketiga adalah untuk ketepatan objek kepada sasaran. Jadi kami gariskan kumpulan sasaran terhadap tahap 2, iaitu tahun 5 dan juga tahun 6. Kerana apa? Ianya telah digariskan di dalam dokumen standard kurikulum taksiran pendidikan jasmani. Secara rumusannya, boleh saya katakan inovasi Smart Quad Target yang kami hasilkan ini boleh menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan lebih menyeronokkan serta membantu guru untuk menjalankan pentaksiran bilik darjah yang lebih bermakna dan jelas. Secara rumusan dan akhirnya, saya berharap supaya inovasi yang kami hasilkan ini mampu untuk diperluaskan ke sekolah-sekolah supaya menjadikan pembelajaran yang lebih interaktif dan lebih bermakna.